Ruben jadikan gol yang cantik. Diallosta untuk Marlon Alex James. Peluang pada Alex James. Cantik. Di mana Safwan Baharudin dan juga Baihaqi. Kerana daripada hantaran yang agak jauh dan Marlon, itu adalah peluang pertamanya Nazam Izan pada minit ke-55 yang saya percaya adalah merupakan bekalan yang cukup selesa untuk ATM mencari tempat ke final Piala Malaysia. Ya, saya lihat kedudukan ini bagaimana bola itu sebenarnya sudah terkeluar. Bagaimanapun Ruben hanya menghantar saja bola itu ke depan. Tetapi pada saya inilah satu... Kenapa Baihaqi tidak mengejar lebih awal lagi bola itu? Ya, mungkin saya rasakan beliau tidak mencari yang hantaran Ruben itu sebenarnya pun beliau tidak sedar. Itu sebenarnya yang berlaku. Malah mengambil peluang ini dan bukan bahaya. Syahdan akan mengambil sepakan ini. Itu dia. Itu yang saya katakan. Apabila Safwan diarah naik ke atas, pastinya tujuannya adalah untuk mendapatkan gol melalui servis seperti itu. Kerana Marlon Alex James keluar, tidak ada pemain yang akan pergi memintas ke arah bola. Bola-bola yang akan dihantarkan tinggi ke hadapan pintu gol ATM. Ya, inilah kelebihan mereka. Mereka menggunakan sebaik mungkin set piece yang cukup baik. Hantaran daripada Syahdan itulah sebenarnya yang membuatkan Safwan, kita lihat marking yang cukup loose daripada Ruben. Itu sebenarnya yang membuatkan Safwan mudah menanduk bola. Tahniah untuk Safwan.